Selamat sejahtera kepada semua murid. Semua bersedia untuk sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini? Baik, mari kita mulakan. Okey, murid-murid, sekarang semua boleh tengok gambar-gambar yang cikgu paparkan dalam skrin. Siapakah tokoh-tokoh ini? Dan apakah peranan mereka dalam negara? Ya, tokoh-tokoh dalam gambar ini adalah orang yang penting dalam sistem pentadbiran dan politik di negara Malaysia. Mari kita bersama-sama melihat nama-nama tokoh yang terdapat dalam gambar ini. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang kedua, Yang YB Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Yang ketiga, YB Hana Ayub, Menteri Belia dan Sukan. Keempat, YB Adam Adli Abdul Halim, Timbalan, Menteri Belia dan Sukan dan Ahli Parlimen Anggota Daerah. Yang kelima ialah YB Syahid Sadiq bin Syahid Abdul Rahman. Cuba kamu melihat dalam gambar-gambar ini ada juga yang ahli politik, yang orang dewasa dan juga orang belia. Secara rumusnya, tokoh-tokoh ini bukan sahaja dikenal ramai, tetapi turut memainkan peranan penting dan memberi sumbangan dalam sistem pentadbiran dan politik negara. Selain itu, tokoh dalam pentadbiran dan politik bukan sahaja dalam kalangan orang dewasa, malah beliau juga semakin aktif. Mereka masih muda tetapi sudah menyumbang dalam pentadbiran dan suara rakyat. Jadi, hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang peranan dan sumbangan tokoh-tokoh ini. Okey, sebelum kita mulakan belajar hari ini, mari kita tengok tema. Tema pada hari ini ialah pentadbiran dan politik, dan fokus topik pada hari ini ialah tokoh belia. Sekarang kita melihat bersama-sama. Hari ini cikgu nak mengajar tentang tokoh belia yang bernama Syahid Sadiq bin Syahid Abdul Rahman. Beliau merupakan pengasas Parti Muda, bekas Menteri Belia dan Sukan pada tahun 2018, dan beliau juga ahli politik termuda di negara Malaysia. Bagi teruskan dengan latar belakang peranan bagi tokoh belia hari ini, kita teruskan dengan aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Nanti kita akan mengenali YB Sadiq ini dengan lebih lanjut lagi. Sebelum cikgu nak mulakan pembelajaran, mari kita melihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan 3.1, menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Standard pembelajaran pula ialah 3.1.1, menulis dan menerangkan makna kata, rangkai kata, istilah, ungkapan dan ayat dengan betul mengikut konteks. Sekarang mari kita melihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan makna kata bagi sekurang-kurangnya 4 perkataan yang bergaris dalam lembaran yang dibaca dengan betul. Kedua pula ialah membina 4 jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah, menggunakan satu perkataan yang bergaris dengan tepat. Kita teruskan dengan kriteria kejayaan. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenali tokoh belia berdasarkan lembaran yang diberi. Yang kedua, mengingat kembali jenis-jenis ayat
yang telah dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Baik murid, kita teruskan dengan aktiviti seterusnya selepas ini.